One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu dua ini banyak yang diperkatakan tentang adanya satu podcast yang di mana tetamu itu dengan sengaja menyebabkan jin masuk ke dalam ke dalam host, ke dalam host ya. Jadi video tersebut agak luas tersebar dan ramai yang berkata ini adalah satu lakonan semata-mata. Bukannya sesuatu yang benar-benar berlaku. Apakah lakonan atau benar berlaku? Saya akan mainkan video tu sekarang, kira-kira 4 minit 45 saat. Lazimnya saya blurkan video. Yang ini saya tunjukkan secara jelas supaya para penonton sendiri dapat nilai apakah ia satu lakonan ataupun perkara yang benar-benar berlaku ya. Sambil itu saya pagi ini di Taman Tasik Shah Alam yang bersebelahan dengan kompleks PKNS. Jadi sambil saya main drone, sambil itu saya mainkan juga video tersebut. Jemput dengar, kemudian saya berikan sedikit ulasan. Oh gila bang ni. First time Umur hidup saya first time saya jumpa kat ni. Yang ni lah. Try pegang. Ush. Pegang ni bekas ya. Pegang. Ush. Kau jangan record asal kau nak record kau dekat-dekat. Kau main benda ni main gila. Bukan nak maghrib lah ni. Geng. Aku buka ah. Cantik. Masuk nak masuk. Silakan. Ustaz boleh panggil dia masuk. Dia nak masuk siapa? Tak tahu. Dah ready eh? Ready. Saya tak panggil. Benda dah ada kat sini ni. Dah ada. Saya dipilih kamu ni. Dipilih kamu ni. Tahu dia nak cakap apa? Boleh bercakap tapi jangan marah. Boleh bercakap tapi jangan marah. Boleh. Betul-betul dia marah. Uish, tinggi kaki. Apa tujuan kamu? Saya tahu kamu bukan Islam. Ya! Kamu dari Kau bukan Islam! Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kenal saya, tahu di tempat saya kan? Boleh? Nak kena kurung lagi ke? Saya tak marah kamu. Jaga bahasa kamu, jangan garang-garang kat sini. Boleh? Ni tempat orang Mungkin di tempat kamu dulu kamu garang macam tu, tuan kamu lagi garang daripada kamu mungkin. Tapi saya layan kamu dengan baik. Boleh? Jangan gigit saya. Nanti patah gigi kamu nanti. Kenapa gigit orang? Kau Aku apa? ganggu aku. Sejak bila saya ganggu kamu? Kau pegang aku tak ganggu kau. Saya nak tengok. Boleh? Ada saya baca tadi? Tak baca kan? Boleh? Kamu kena faham. Kalau orang pegang tu bukannya orang nak buang kamu, nak baca ke tak. Saya tengok kamu. Saya tahu orang tu cuba untuk buang kamu tapi tak dapat, betul tak? Tak jadi benda tu. Kamu tak mampan menggaram tu, betul? Kamu tujuan apa tu? Patung tu? Tak payah tahulah. Saya tahu kamu dipuja. Ya, Tujuan untuk apa tu patung tu? pemujaan Untuk apa? untuk keberlangsungan kehidupan. Digunakan kamu untuk kegunaan sendiri? Ya, Bukan untuk buat orang? bukan. Oh, maknanya dipegang benda tu untuk dipuja lah. Ya, aku dia punya. Okey, sekarang kamu siapa punya? Tak dah. Tak ada. Baik. Nak tak saya bebaskan kamu? Ya, Sudi? bebaskan aku. Bebas. Boleh. Saya nak minta maaf. Yang first saya nak minta maaf kat kamu. Saya tidak ada niat untuk buat kamu. Faham? Jangan marah dia. Dia adalah kawan-kawan saya di sini. Boleh? Dia tak buat sakitkan kamu. Pandang sini. Sini. Boleh? Kamu satu saja di situ. Yang satu lagi tu dah disable. Ya, Satu lagi yang macam naga tu dah tak ada dah. Macam ni. Saya lepaskan kamu. Saya Islamkan kamu. Sudi. Kamu sudah bebas dan tidak ada tuan. Jangan keluar lagi. Pandang sini. Sudi. Asal Indonesia ke tuan kamu? Okey, baik. Ikut Nusantara. Ikut saya boleh? Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu وأشهد anna أن Muhammadah محمد Rasulullah. رسول. Yang keluar lagi, sabar. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad pesuruh Allah, pesuruh Allah, kekasih Allah. kekasih Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu lelaki perempuan? Perempuan. Kenapa kamu nangis? Bebas. Suka? Terima kasih. Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bagi nama kamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu suka nama apa? Tasha. Saya bagi nama yang Allah redha, Aminah. Aminah. Boleh? Aminah nama kamu. Tak tahu dia nak cakap apa. Boleh bercakap tapi jangan marah. Boleh bercakap tapi jangan marah. Boleh? Betul-betul dia marah. Uish, tinggi kaki. Apa tujuan kamu? Saya tahu kamu bukan Islam. Ya! Kamu dari Kau bukan Islam! Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kenal saya, tahu di tempat saya kan? Boleh? Nak kena kurung lagi ke? Saya tak marah kamu, jaga bahasa kamu, jangan garang-garang kat sini, boleh? Ni tempat orang Mungkin di tempat kamu dulu kamu garang macam tu, tuan kamu lagi garang daripada kamu mungkin. Tapi saya layan kamu dengan baik. Boleh? Jangan gigit saya, nanti patah gigi kamu nanti. Kenapa gigit-gigit orang? Kau Aku apa? ganggu aku. Sejak bila saya ganggu kamu? Kau pegang aku tak ganggu kau. Saya nak tengok. Boleh? Ada saya baca tadi? Okey, kita sudah pun mendengarnya ya. Jadi video tu macam saya kata tersebar agak luas di media sosial dan ramai yang mengkritiknya sebagai lakonan sahaja. Lakonan semata-mata. Ada yang kata, mata dia terbeliak, tak kelip-kelip pun. Menunjukkan ia sesuatu yang benar-benar berlaku. Padahal kalau dah bagi tahu awal-awal mata tu biar terbeliak, jangan kelip-kelip, boleh saja orang tu berlakon sedemikian kan. Tapi tak apa. Saya nak bincang dari sudut yang lain. Andai kata ia adalah sesuatu yang benar-benar berlaku dan bukannya lakonan. Kita bagi can lah. Kita bagi can. Ia adalah sesuatu yang benar-benar berlaku dan bukannya lakonan sahaja. Jadi, okey, kejap ya. Saya parking drone dulu. Remote. Jangan jatuh dalam air. Okey, baik. Andai kata ia lakonan, perkara pertama saya nak ulas ialah tentang rasukan jin ni. Apakah ia boleh berlaku ataupun tidak? Maka umat Islam secara mudahnya boleh dibahagikan kepada 3 golongan. Pertama, mereka yang menafikannya. Mereka kata impossible. Tak boleh berlaku. Jin tak boleh masuk ke dalam tubuh badan manusia. Tidak boleh merasuknya. Okey, ini pandangannya pertama. Okey, pandangan pertama ni kita boleh kata ekstrim di satu hujung. Kemudian kita ada satu lagi ekstrim pula yang berkata jin boleh merasuk ke dalam tubuh badan manusia. Cuma ekstrim yang kedua ni dia berlebih-lebihan. Semua yang tak kena, apa-apa penyakit ke, apa-apa yang tak dapat dijelaskan oleh mereka ke, semuanya disandarkan, put the blame, dituduh kepada jin. Sampai-sampai jin pun jadi stres, sampai-sampai jin pun kalau boleh nak saman. Apa ni semua salahkan aku tak buat apa pun. Okey? Dan kita maklum ya, ada seorang pemimpin tarikat Naqsyabandiyah, Khalidiyah, dan juga seorang perawat itu pun kita maklum, saya pun ada buat banyak video react yang macam-macam penyakit, macam-macam pelik, semuanya disandarkan kepada jin. Okey? So ini ekstrim kedua. Ekstrim pertama tak boleh berlaku. Ekstrim kedua boleh berlaku namun berlebih-lebihan pula dalam menyandarkannya kepada jin. Semuanya salah jin. Okey, semuanya salah jin. Kejap saya tengok. Okey, masih recording dan kita berada di tengah-tengah. Kita berada di tengah-tengah bahawa rasukan jin adalah sesuatu yang boleh berlaku, namun jin ni tak adalah
asyik-asyik nak merasuk saja. Mereka ada kehidupan mereka sendiri, ada komuniti sendiri, okey. Jadi rasukan jin boleh berlaku, namun bukanlah semua yang dirasai sebagai sesuatu yang aneh, sesuatu yang pelik yang dihadapi oleh seseorang itu adalah disebabkan oleh jin, adalah disebabkan oleh rasukan jin, ya. Jadi kita berada di pertengahan antara mereka yang menafikannya secara total dan mereka yang berlebih-lebihan menyandarkannya kepada jin. Baik, apakah dalil tentang bolehnya berlaku rasukan jin? Antaranya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini saya rujuk atau saya tunjuk hadis daripada Sahih Al-Bukhari nombor 3039 atau penomoran lain hadis nombor 3281, ya, hadis yang panjang. Ketika Rasulullah SAW sedang beriktikaf dalam masjid, salah seorang isteri baginda yang bernama Sofiyah binti Huyai datang ke masjid, masuk dalam dan berbicara dengan baginda sesuatu ataupun beberapa perkara. Dan kemudiannya bila nak balik, Rasulullah pun teman sama Sofiyah untuk sampai keluar ke pintu masjid lah. Lalu apabila di sana melintas dua orang lelaki Ansar dan mereka bila nampak tu macam jalan laju pula. Lalu Rasulullah pun panggil mereka dan bagi tahu ini ialah isteri aku Sofiyah. Lalu mereka pun berkata subhanallah, maknanya tak ada, kami tak sangka apa-apalah. Sebabnya isteri-isteri Nabi SAW kalau di luar rumah memakai niqab. Jadi orang pun tak kenal siapa tu. Lalu Rasulullah pun memperkenalkan ini isteri baginda yang ini Sofiyah. Alright. Kemudian yang penting, okey, Rasulullah SAW bersabda yang saya gariskan biru tu, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yajri minal insani, dapat mengalir dalam insan, dalam manusia, majrad dami, sebagaimana darah itu mengalir. Okey. Syaitan, dalam kes ini syaitan dari kalangan jin, sebab kita ada juga syaitan dari kalangan manusia. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia tak dapat masuk dalam manusia lah. Tapi ini merujuk pada syaitan dari kalangan jin, boleh masuk mengalir dalam tubuh badan manusia ini sebagaimana darah itu mengalir. Okey, baik. Kemudiannya wa inni khasyitu an yakhsifa fi qulubikuma su'an aw qala syai'an. Aku bimbang syaitan itu meletakkan dalam hati kamu berdua tu sesuatu sangkaan buruk atau sesuatu bisikan yang buruk ke apa ke. Okey, jadi daripada kamu salah sangka apa awal-awal, Rasulullah SAW bagi tahu. Jadi apa yang saya gariskan biru tu merupakan salah satu dalil bahawa rasukan jin ini boleh berlaku. Boleh berlaku, tapi saya kata bukan semua yang abnormal, bukan semua yang macam lain ke apa ke patut disalahkan ataupun patut disandarkan kepada jin, perbuatan jin, rasukan jin. Padahal ada saja penjelasan lain dari sudut perubatan ke ataupun dari sudut lain, ya. Kesian jin tu, semua dia yang kena. Okey, baik. Ini yang pertama. Yang kedua ialah tentang sengaja merasuk seseorang dengan jin. Ini adalah satu perbuatan yang salah, bahkan boleh dikatakan haram juga kerana terdapat dalil-dalil yang melarangnya. Di sini saya kemukakan 3 daripadanya. Pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Saya tengok bateri. Jadi keluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya hadis nombor 2331 atau penomoran lain hadis 2340, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dinilai sahih oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Dalam semakkan mereka masing-masing, ya. Di mana daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada an la darara wa la dirara, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya tidak boleh berbuat mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain ataupun menimbulkan mudarat kepada orang lain. Sengaja nak bagi orang lain tu dirasuki jin adalah satu tindakan mudarat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dalam sebuah hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi pula dalam sunannya hadis nombor 1863 atau penomoran lain hadis nombor 1940, hadis ini darjatnya hasan pula, dinilai hasan oleh Syekh Albani, dinilai hasan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam semakkan mereka masing-masing. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man darra, sesiapa yang berbuat mudarat kepada orang lain, darrallahu bihi, Allah akan menimpakan mudarat itu kepadanya. Wa man syaqqa, dan sesiapa yang menyusahkan orang lain, syaqallahu alaihi, maka Allah akan menimpakan kesusahan itu kepada dia pula. Jadi bila orang tu sengaja buat mudarat pada orang lain, Allah akan menimpakan
sama ada mudarat yang sama atau lain kepada orang yang menyebabkan mudarat tersebut. Okey. So hadis larangan membuat mudarat sebab sengaja bagi jin masuk tu satu benda yang mudarat. Dan juga satu kezaliman sebab dalam sebuah hadis satu kezaliman dan perkara ini sengaja berbuat zalim juga adalah salah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4674 atau penomboran lain hadis nombor 2577. Okey, kena cek rakaman, kena cek bateri. Okey, daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bahawa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, maknanya ini hadis qudsi ya. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku telah menjadikannya juga haram di antara sesama kamu. Maknanya sesama manusia pun jangan buat haram. Okey? Fala tazalamu, maka janganlah berbuat zalim. Okey? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kezaliman ke atas dirinya dan telah mengharamkan antara sesama manusia ni untuk berbuat haram, maka telah mengharamkan sesama manusia untuk berbuat zalim, maka janganlah berbuat zalim. Alright? So ini hadis-hadis okey yang melarang untuk berbuat mudarat. Okey, hadis-hadis ini sebenarnya umum, melarang daripada berbuat mudarat, larang daripada berbuat zalim. Alright? Jadi ia bukan saja merujuk kepada sengaja merasukkan orang dengan jin, tetapi juga apa-apa kemudaratan yang lain, apa-apa kezaliman yang lain, semua itu dilarang dan semua itu hukumnya haram. Baik, yang ketiga, alright, andai kata seseorang itu sengaja nak memasukkan, sengaja nak merasukkan jin dalam diri seseorang atas tujuan merawat. Okey, atas tujuan merawat. Apakah ia dibolehkan atau tidak? Sebagai contoh, katakan ada satu pesakit datang yang disyaki dirasuki oleh jin. Lalu perawat itu hendak masukkan jin dia ke dalam tubuh orang tu, sama ada untuk berkomunikasi ke, untuk menghalau jin yang merasuk tu. Apakah ia dibolehkan ataupun tidak? Jawapannya tak boleh. Andai kata ada orang yang dirasuki dengan jin, cara rawatannya betul ialah dengan membaca ayat-ayat Quran untuk menghalaunya keluar. Bahkan nak dialog dengan dia pun boleh. Nak dialog dengan dia pun jangan. Sebab kita tak tahu jin ini jujur ataupun dusta. Sama juga yang kamu nak hantar jin lain masuk dalam dia tu, yang itu pun kamu tak tahu apakah dia masuk itu secara jujur, amanah ataupun dusta saja. Sebab di kalangan jin ini pun ada pendustanya. Kalau kita rujuk dalam surah Jin, surah yang ke-72 ayatnya ke-5, Allah SWT berfirman tentang pengakuan jin itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna zananna, dan bahwasanya kami menyangka allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kaziba, dan bahwasanya kami menyangka dari kalangan manusia dan jin ni tidak sekali-kali, kalau lan kan, tidak sekali-kali akan berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sangkaan itu salah, ada saja yang berdusta. Okey, kalau ada yang berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, sudah terlebih tentu, sudah pasti terlebih pasti ada yang akan berdusta juga sesama manusia. Okey, jadi jin ini tak boleh kita percayai. Apatah lagi nak suruh masuk ke dalam tubuh badan orang itu untuk merawatnya konon kan. Alright. Sebab boleh jadi dia masuk, dia halau, kemudian dia pula duduk dalam. Okey, ada pesakit, ada jin dalam, jin lain disuruh masuk, jin yang ni takut, lari keluar, jin yang masuk ni tak nak keluar pula. Okey. So ini adalah satu cara rawatan yang salah yang juga diharamkan. Tak boleh guna jin untuk menghalau jin yang lain. Alright. Kemudiannya kita dengar juga ada apa nak kata dia mengislamkan jin tersebut. Okey, ini satu lagi tak perlu. Sebab di kalangan jin ini pun ada jin muslim, jin kafir. Kalau nak dakwah, nak mengislamkan, suruh sajalah jin muslim, suruh salah jin muslim itu mendakwahkan kalangan dia. Kamu kalau nak islamkan, banyak lagi manusia yang belum muslim, yang patut kamu memberi fokus untuk mengislamkan. Tak perlu. Okey, tak perlu bersusah payah nak mengislamkan jin yang kafir. Di kalangan manusia pun banyak saja lagi yang kafir, yang belum Islam, yang boleh kamu islamkan. Yang kamu sibuk nak islamkan jin kafir tu apa? Alright, jadi biarkan urusan dakwah itu kepada sesama jin muslim.
Alright, di sini mungkin ada yang kata, Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam pernah berdakwah kepada jin. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi dia memang diutuskan kepada manusia dan jin. Kita ni tak diutuskan kepada jin, maka tak perlu nak berdakwah kepada jin. Okey, baik. Jadi inilah 3 ulasan saya. Andai kata, alright, andai kata apa yang kita tonton dalam video itu benar-benar berlaku dan bukannya satu lakonan. Ada budak-budak volunteer untuk membersihkan taman kot. Okey. So andai kata betul, ianya adalah sesuatu yang benar-benar berlaku, bukannya lakonan, kita ulang kaji sebagai kesimpulan. Yang pertamanya, rasukan ini di kalangan umat Islam terbahagi pada 3. Ekstrim yang pertama menafikannya secara total. Ekstrim yang kedua pula mengiyakannya, tetapi semua benda, hampir semua pun disandarkan kepada jin dan orang yang sedemikian tu memang benar-benar wujud. Okey. Yang ketiga, yang ini yang berada di pertengahan, bahawa rasukan jin itu boleh berlaku, ada dalilnya. Cumanya bukanlah semua penyakit ke, semua yang rasa berlainan ke, semua yang rasa aneh ke, bukanlah semuanya disebabkan oleh jin, bukanlah semuanya disebabkan oleh rasukan jin, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang memasukkan jin ke dalam manusia lain, ini sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Alright? Tidak boleh sengaja berbuat mudarat kepada orang lain. Dalam kes ini, mudarat memasukkan jin ke dalam orang tersebut. Andai kata betul masuklah. Alright? Dan hadis-hadis yang saya sebut tadi itu umum, merujuk kepada apa saja kemudaratan yang lain, apa saja kezaliman yang lain. Macam contoh, merokok katakan. Jangan mudaratkan diri sendiri dengan merokok. Jangan menyebabkan mudarat kepada orang lain. Sebab asap rokok tu kepada secondary semuka bahaya juga kan. Bahkan lagi bahaya kan. Kemudian orang yang hisap rokok ni pula lazimnya tidak menjaga kebersihan apa semua tu. Jadi ia adalah satu yang dilarang. Yang ketiga, okay. Yang ketiga tentang katalah kaedah rawatan. Okey, kalau ada orang yang dijangkakan dirasuki oleh jin, kita rawat dengan meruqyahnya, membaca ayat-ayat Quran. Jangan berkomunikasi dengan dia dan jangan pula suruh jin lain masuk dalam tubuh badan orang tu untuk menghalau jin tersebut. Okey, sebab di kalangan jin pun ada penipu. Kalau di kalangan manusia pun susah nak tahu sama ada dia jujur ataupun tipu. Macam dalam video tadi kan. Apatah lagi di kalangan jin yang kita tidak nampak. Alright, jadi tak boleh memasukkan jin ke dalam tubuh orang yang disangka dirasuki jin atas tujuan rawatan. Demikian juga atas tujuan untuk mendakwah dia masuki Islam. Itu biarkan saja kepada jin-jin musing yang lain, biar mereka berdakwah kepada sesama mereka. Baiklah, demikian ulasan, react dan kritikan saya. Semua ni andai kata apa yang berlaku dalam podcast itu adalah benar-benar berlaku dan bukan lakonan sahaja. Baiklah. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.